Bermula dengan perolehan dua buah korvet kelas Kasturi, iaitu Kedi Kasturi dan Kedi Lekir pada tahun 1983 dan 84, TLDM mengorak langkah menuju era permodernannya. Kapal seberat 1,500 tan ini asalnya bersenjatakan misal Exocet MM38 dan mampu menempatkan sebuah helikopter bersaiz sederhana. Kapal-kapal ini bagaimanapun tidak dilengkapi hangar dan sistem anti udara yang berkemampuan tinggi. Seterusnya, 4 buah korvet kelas Laksmana telah dibeli dari Itali. Kapal ini pada asalnya dibina untuk Iraq sebagai korvet kelas Asad. Namun ia tidak diserahkan atas sekatan antarabangsa ke atasnya selepas Perang Teluk. Penambahan aset seterusnya kepada armada TLDM ialah 2 buah frigat kelas Lee Q yang berdasarkan rekaan model Yarrow F2000 yang telah dibina di Scotstoun, Glasgow dan diserahkan pada tahun 1994 dan 95. Ketika dilancarkan, kapal-kapal ini dianggap yang termoden di Asia. Kapal frigat seberat 2,270 tan berat penuh ini bersenjatakan peluru berpandu permukaan ke permukaan, iaitu surface to surface missile Exocet MM40 Block 2 dan peluru berpandu anti udara Seawolf dengan sistem lancaran tegak, iaitu Vertical Launching System VLS. Bagi tugas anti kapal selam pula, torpedo Whitehead 32mm mampu dilancarkan dengan sistem B515. Kapal-kapal kelas ini juga berupaya membawa dan menyokong operasi sebuah helikopter Superlink 300.